Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekilas fakta 13 Januari 2026 bersama saya Kimila Nur Azlan. Antara berita utama hari ini, tahniah PN Pahang, next PN Pusat pula. Alhamdulillah, keputusan yang baik. Sultan Selangor titah tutup kandang babi Tanjung Sepat. Kita mulakan dengan berita perkembangan politik di Malaysia. Pemuda PAS menyuarakan keyakinan bahawa Perikatan Nasional mampu bergerak sebagai satu gabungan yang lebih tersusun dan stabil susulan kejayaan pembentukan struktur organisasi PN di peringkat Pahang. Ketua Pemuda PAS Pusat, Afnan Hamimi Taib Azamuddin, dalam hantaran media sosialnya menyatakan penyusunan semula itu berjalan dengan baik apabila semua pihak menghormati proses mesyuarat dan keputusan bersama. Menurut Afnan Hamimi, mesyuarat diadakan bagi membincangkan isu secara matang dan mencapai kesepakatan tanpa sebarang gangguan. Kenyataan tersebut dibuat ketika PN masih berdepan kekosongan jawatan pengerusi selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pengundurannya berkuat kuasa 1 Januari lalu. Krisis itu tercetus susulan pergolakan politik di Perlis yang menyaksikan adun PAS Muhammad Shukri Ramli kehilangan sokongan majoriti Dewan Undangan Negeri dan terpaksa melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar. Susulan perkembangan itu, PAS secara terbuka menyatakan kesediaan untuk menerajui Perikatan Nasional. Seterusnya, PAS menyambut baik keputusan bersatu menerima peletakan jawatan Muhyiddin Yassin daripada tugasnya sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Ketua Penerangan PAS Pusat, Ahmad Fadli Syari berkata, keputusan yang dibuat dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu malam tadi adalah langkah yang baik bagi membolehkan PN bergerak ke hadapan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Pasir Mas menyatakan keyakinan bahawa Perikatan Nasional mampu bangkit semula selain berharap PAS diberi peluang untuk mengemudi gabungan itu menghadapi pilihan raya umum ke-16. Menurut Ahmad Fadli, pengunduran Muhyiddin membuka ruang baharu untuk memperkukuh kepimpinan dan hala tuju PN. Peletakan jawatan itu difahamkan telah dimaklumkan Muhyiddin sejak hujung Disember lalu dan berkuat kuasa pada 1 Januari. Bagaimanapun, mengikut perlembagaan PN, keputusan tersebut masih perlu disahkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Gabungan itu. Sementara itu, Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu menerima peletakan jawatan Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional di sebalik penegasan bahawa parti itu bukan pengkhianat seperti didakwa sesetengah pihak. Bercakap kepada media selepas mesyuarat MPT Bersatu selama hampir 4 jam malam tadi, Muhyiddin menegaskan Bersatu tidak terlibat sama sekali dalam usaha meningkirkan adun PAS Muhammad Shukri Ramli daripada jawatan Menteri Besar Perlis. Sebaliknya, jelas beliau, Bersatu hanya mematuhi keputusan Raja Perlis yang mempunyai kuasa mutlak dan wajar dihormati. Menurut Muhyiddin, pertukaran Menteri Besar itu juga tidak mengubah kedudukan kerajaan negeri kerana Perlis masih ditadbir oleh Perikatan Nasional dengan Bersatu sebagai salah satu parti komponen. Dalam perkembangan berkaitan, PAS sebelum ini menggantung keahlian 3 adun mereka yang mengemukakan akuan bersumpah menyatakan hilang kepercayaan terhadap Muhammad Shukri. Muhyiddin turut memaklumkan bahawa setakat ini PAS masih belum mengemukakan sebarang nama untuk dicalonkan sebagai pengurusi baharu Perikatan Nasional. Sementara itu, Setiausaha Agung Bersatu Azmin Ali menegaskan komitmen parti itu untuk terus menjunjung titah Raja Perlis dan menumpukan usaha membangunkan negeri demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan berlainan, Perhimpunan Agong UMNO 2025 yang bermula Rabu ini dijangka mencuri tumpuan dengan beberapa perkembangan penting dalam parti itu. Antara yang menjadi perhatian ialah kemungkinan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh mengumumkan peletakan jawatannya secara rasmi. Walaupun terdapat penafian daripada sekutunya, beberapa isyarat termasuk catatan media sosial dan kenyataan beliau kepada media menunjukkan Akmal bersedia menerima keputusan kepimpinan parti berhubung jawatan yang disandangnya. Akmal sebelum ini lantang menggesa UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Namun penganalisis politik berpandangan parti itu tidak akan mengubah hala tuju. Menurut penganalisis, Akmal dilihat menghormati keputusan parti dan tidak dijangka mencabar kepimpinan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang dilaporkan semakin kukuh dalam parti.
Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya kita ke tinjauan undi di YouTube Kini TV. Keputusan Peguam Negara mengisytiharkan tiada tindakan lanjut terhadap 47 penduduhan rasuah melibatkan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi mencetuskan pelbagai reaksi. Isu keadilan, ketelusan institusi pendakwaan serta kepercayaan rakyat terhadap sistem perundangan kini kembali menjadi perdebatan utama. Mari kita dengar apa pendapat orang ramai. Berdasarkan undian, 31% menyokong keputusan itu kerana berpendapat ia dibuat berasaskan undang-undang dan bukti semasa. Namun begitu, 64% skeptik dengan keputusan ini melihat ia sebagai pelepasan kes besar yang menimbulkan persoalan mengenai keadilan. Sementara itu, 4% mengambil pendirian seimbang, menyatakan keputusan sah dari undang-undang tetapi memerlukan lebih ketulusan, manakala 2% lagi berkongsi pandangan lain. Apa pula pendapat anda tentang isu ini? Sila tinggalkan komen di ruangan disediakan di bawah. Kita teruskan dengan perkembangan semasa. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan agar semua operasi penternakan babi di kawasan Tanjung Sepat, Kuala Langat dihentikan dan dipindahkan sepenuhnya ke Bukit Tagar secara berperingkat. Titah itu dibuat selepas baginda menerima menghadap Exco Infrastruktur dan Pertanian Selangor Izham Hashim serta Exco Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Ng Swee Lim di Istana Bukit Kayangan, Shah Alam. Menurut kenyataan Istana Selangor, baginda menegaskan bahawa tiada lagi operasi penternakan babi dibenarkan di Tanjung Sepat dan perpindahan perlu dilaksanakan secara tersusun serta mematuhi semua keperluan perundangan. Kerajaan negeri turut mengesahkan tiada pembaharuan lesen penternakan akan diberikan di kawasan Kuala Langat dan Sepang selain usaha mempercepatkan pemindahan ladang-ladang sedia ada ke Bukit Tagar. Seterusnya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Wilayah Persekutuan Hannah Yeoh berjaya dalam rayuan untuk menghidupkan semula saman fitnah terhadap bekas Ketua Polis Negara Musa Hassan. Mahkamah dalam keputusan sebulat suara memutuskan bahawa Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah terkhilaf apabila menolak saman tersebut pada tahun 2024. Dalam penghakiman yang disampaikan Hakim Azimah Omar, Mahkamah turut mengarahkan Musa membayar ganti rugi sebanyak RM250,000 serta kos RM60,000 kepada Hannah Yeoh. Saman berkenaan difailkan pada tahun 2020 selepas Musa dalam satu forum di Universiti Teknologi Mara mendakwa buku autobiografi Hannah Yeoh bertajuk Becoming Hannah bertujuan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Kristian. Beliau juga didakwa menuduh Hannah mempunyai hubungan dengan mubalik Kristian dan Yahudi serta mengancam kedudukan agama Islam di negara ini. Mahkamah mengambil kira bahawa kandungan buku tersebut sebenarnya menceritakan perjalanan hidup Hannah Yeoh sebagai seorang wanita Malaysia dan bagaimana kepercayaannya membawa beliau ke dunia politik. Keputusan ini sekaligus membatalkan dapatan Mahkamah Tinggi yang sebelum ini memutuskan Hannah gagal membuktikan unsur fitnah. Akhir sekali, Mahkamah Rayuan hari ini menolak permohonan bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk menghidupkan semula saman sivil bernilai RM1.9 juta terhadap bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Keputusan itu dibuat oleh panel 3 hakim yang diketuai Hakim P. Ravindran bersama Wong Kian Kiong dan Nazarin Wok Nordin. Mahkamah turut memerintahkan Najib membayar kos RM12,000 kepada Tommy Thomas. Dalam ringkasan penghakiman, Mahkamah Rayuan menjelaskan bahawa walaupun mereka tidak bersetuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi sebelum ini yang menyatakan Peguam Negara mempunyai imuniti daripada saman sivil, namun Mahkamah bersetuju bahawa saman yang difailkan Najib adalah pramatang. Mahkamah berpendirian bahawa tindakan sivil tersebut difailkan ketika kes-kes jenayah terhadap Najib belum bermula. Justeru, tuntutan berkaitan salah laku, proses berniat jahat
dan kecuaian tidak boleh diteruskan. Mahkamah juga memutuskan bahawa thought proses berniat jahat tidak wujud dalam Undang-Undang Malaysia. Untuk rekod, saman itu difailkan pada tahun 2020 dengan Najib mendakwa Tommy Thomas melakukan salah laku dalam jawatan awam dengan mendakwanya berkaitan beberapa kes jenayah berprofil tinggi termasuk kes 1MDB, SRC International, IPIC dan laporan audit 1MDB. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimila Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, X, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.